Balik-balik elemen London, tak nanas, kuih makmur, kuih seprit, bentuk pula sama je. Paling-paling unik sikit pun bentuk aiskrim. Buatlah elemen KLCC pula ke. Kuih bentuk unik-unik sikit ke, baru tak bosan. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak kepada semua yang berpuasa tahun ni. Korang setuju tak? Bulan puasa dan raya adalah masa untuk pulun buat duit paling senang. Orang tengah mood nak berbelanja. Duit memang tengah mengalir. Tapi ni aku nak tanya sikit. Betul, rezeki Tuhan bagi. Tak ada siapa nafikan. Tapi kalau bulan puasa ni kita asyik buat benda yang sama je dengan orang lain, apa yang membuatkan orang nak beli dengan kita berbanding orang sebelah? Sekarang dah tahun 2026 kot. Takkan bentuk kuih kita masih rupa macam dulu. Bunga pecah 8, bentuk sampan. Come on lah, kita boleh buat better kot. Sebab tu, kau perlukan unfair advantage. Masa pesaing kau tengah sibuk cari acuan plastik kat kedai bakery, kau boleh print sendiri design yang tak wujud kat pasaran. Nak buat cookies bentuk logo klien korporat, print. Nak buat bentuk viral yang pelik-pelik, print je. Mudah kan? Tak payah lawan harga dah. Sebab bila kuih kita unik dan rare, orang tak boleh compare harga. Orang berebut nak rasa. Bulan ni, bulan pulun. Could be you.